Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Hari ni pembukaan saya buat sebab Cik Abang tengah drive. Okey, sekarang cuba teka nak pergi mana. Okey, sekarang kita nak pergi scan. Saya nak buat detail scan dengan, sekali ada combo tau, detail scan dengan 5D. Sebab apa, dekat KK dia nak tengok detail scan tapi nak buat kat luar. So saya dah buat appointment daripada awal. Ni tengah on the way lah ni, nak pergi area cyber. Klinik tu memang saya dah biasa pergi daripada Tarik lagi, Yusof. Sekarang yang ni pula. So dah biasa pergi scan apa, check up semua. Sebelum ni pun kat sana. Okay, yang ada cakap apa lagi? Saya tak tahu nak. Oh, okay, saya tak tahu nak cakap apa, sorry. Okay, terima kasih pada yang dah order. Yang nak order masih sempat lagi. Tapi stok sangat-sangat tipis sebab apa? Tak sangka lah. Kita pun tak sangka yang Alhamdulillah lah, order masuk memang tak berhenti. Dekat nombor saya pun order masuk, nombor suami saya pun order masuk. So lumba-lumba kita orang ambil order. Lumba-lumba. Kalau saya tu banyak yang regular customer, diorang sentiasa repeat order berkali-kali lah. So mana yang nak order tu masih sempat lagi. So boleh WhatsApp sama dia nombor saya. Mana ada nombor saya, WhatsApp saya. Ataupun boleh WhatsApp suami saya lah. Okay yang? Okay, kita tengah on the way ni. Nanti kita sambung, okay? Tarik takut, kenapa? Nak tengok adik lah dalam perut. Dah lama dah kita orang pergi kat klinik sini, guys. Kan Yusof dulu baby dulu kat sini periksa dia masa dia cek dalam perut. Tuh. Tarik. Bagi apa yang? Buku pink. Bagi buku pink dulu ke? Okay. Cek, guys. Belum lagi lah. Ada sini. Hah? Perempuan ni. Oh, alhamdulillah nak bro. 1, 2, 3. Yang berdesain tu, salah cakap. Okay, ni udinya. Udi duduk lah dekat atas. Tutup dia tu. Tarik. Sini. Tarik perut. Tulang paha anak. Okay, berat baby 524 gram ya. Saiz dalam 22 minggu 4 hari. So beza dalam berapa hari? 5, 6, 7 4 hari saja. So good lah ya. Okay. Good size. Tarik sini. Ni saya ukur air dia. Air dia pun baik. Tarik. Sini. Tarik yang dia ambil kertas. Tarik, tak kena tarik. Itulah. Tak duduk diam budak-budak ni, ha. Iski dah? Okey. Ni dah lama dah Assalamualaikum. Okay. Nasihat Sakinah. Ya, saya. Anak macam happy je kan, Tuan? Nama macam memang happy pun. Memang happy pun. Sangat. Kenapa? Sebab itulah alhamdulillah rezeki dapat baby. Girl. Sebelum ni? Dua-dua kan boy kan. Dua-dua boy. Okay. Ini kita
bagi tahu dengan secara details kan. Ni kita buat kat sini. Memang puas hati sangat Kak Azra Medik daripada tarik lagi. So bolehlah kat sini. Okay, ni tadi saya dah comel baby. Okay, cek sekarang nak ni lah. Sebelum dah tunggu dalam kereta dah. Okay, terima kasih tau. Bye. Okay, take care tu. Assalamualaikum. Okay. So, kita dah check apa semua. Mana cik abang kita ni? Terpaksa tunggu dalam kereta sekejap kan. Sebab tarik dengan Yusof. Biasalah kan tak duduk diam. Excited ni cik abang ni. Sayang. Nah ni. Jom. Ni dia punya tu. Tu kan ada gambar baby. Mana ada? Nanti kita review dalam kereta. Okay, alright. Ni pen drive dia. Okay. Jom kita. Okay, dah tahu kan? Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baby semua sihat yang kat dalam. Alhamdulillah sihat dah. Cek detail semua. Alhamdulillah dapat anak perempuan guys. Anak ketiga akhirnya setelah menunggu sekian lama, sekian purnama, sekian usaha. Dapat juga anak perempuan. Ni gambar dia. Tu. Saya rasa kau muka siapa? Tak tahulah saya rasa kau muka siapa. Belum clear lagi tu. Tapi nampak gaya macam muka kamu. Ya ke? Tengok hidung dia. Mana ada? Sama-sama kemek ke? Belum masih clear lagi kan? Belum masih clear lagi. Tapi Alhamdulillah lah. Saya mula-mula tu berdegup jantung jugalah. Buka mula dia comel. Mulut dia terbuka. Tengok. Tuh. Yang depan ni uri. Jadi tertutup sikit lah. Sebab dia menyorok kan. Mula-mula tangan dia tutup muka. Lepas tu doktor gerak-gerakkan kacau-kacau dia, baru dia bergerak. Itu pun dia dekat dengan uri apa semua. Jadi nampak tak jelas sangat lah. Nampak macam ni je lah. Saya ingatkan si Yusof ni lah yang last. Rupanya ada lagi last. Ni dah adik. Ni dah panggil adik dah. Dah panggil adik. Ni panggil apa? Panggil baby lah. Panggil baby. Alhamdulillah. Saya kalau jantina ni, saya memang itulah kan banyak juga daripada komen dekat semua. Ada yang nampak lah, ada yang tahu lah ni mesti baby girl ni. Nampak macam baby girl. Patutlah dia selalu masak je. Bila pregnant kali ni dengan selalu berdandan. Lepas tu nak bau yang wangi-wangi je. Bau apa, bau busuk sikit dia termuntah-muntah tau. Jadi what do you feel? Excited, nervous pun ada. Lepas tu rasa bersyukur sangat. Yang penting sihat lah kan. Yang penting sihat. Tadi buat detail sekali kan. Alhamdulillah semua okey, tak ada apa masalah lah. Saya tak sangka. Saya pertama kali masuk tadi terus nampak jantina Ya, sebab kaki dia terbuka lapang. Kaki dia terbuka lapang. Terus nampak lah jantina dia. Terus doktor cakap ni perempuan. Macam gitu. Mula doktor ingat kita tahu, dah tahu. Ya, doktor ingat kita dah tahu. Kata, baby girl cakap. Alhamdulillah lah. Yusof, ni adik awak nah. Ni adik. Berapa tadi yang bayar ini Azra? Tadi buat combo detail scan dengan 5D scan. Ada promotion. Dapat 180 tapi RM5 tu sebab kita pilih pen drive untuk masukkan video dengan gambar dalam pen drive. Pen drive dia charge RM5 lah. So total 185. Kalau ada CD 180 je. Kita pun survey juga. Tapi harga dekat sini klinik Azra ni lah yang berbaloi. Masya Allah budak-budak ni. Lepas tu peramah semua baik-baik. Friendly. Friendly.
Yelah sebab kamu dah lama kan. Ni semua dah kenal. Biasa dah. Daripada Yusuf, daripada dalam perut lagi kita orang memang cek dekat klinik tu lah. Mungkin korang yang semua yang nonton video saya lama tahulah klinik tu saya selalu pergi kan. Saya ada buat video yang masa Yusuf kena suntik tu yang baby tu kan? Ke video kat kamu Dekat saya. Tapi si Yusuf adalah kena suntik masa tu dekat situ. Ya. Okay, jadi untuk kedepannya dah mula start lah. Sebab ini adalah baby perempuan kan. Sebelum ni kan laki-laki. Barang semua kena beli. Lepas tu baju dia apa semua untuk peralatan yang perempuan. Macam tu lah. Kalau belah saya pun banyak macam tu. Belah arwah ayah saya, adik saya lelaki. Lepas tu dia dapat perempuan. Belah mak saya pun sama. Saya lelaki, adik saya lelaki. Lepas tu barulah perempuan macam itu. Kalau belah kamu? Perempuan banyak. Ramai perempuan. Belah Nasya perempuan ramai. Tapi dapat anak lelaki 2 terus bagi. Alhamdulillah. Okay, dah ada 3 anak guys. InsyaAllah nambah 1 lagi tahun. Kenapa? Kenapa? Nanti kita besarkan dia. Kita besarkan ini dulu sebab tu lah kita orang nak pindah rumah guys. Takut baby nanti sesak nafas bila kita orang masak kan. Oh, yang nak order masih boleh order lagi tau. Saya nak balik ni cepat-cepat ke rumah sebab saya nak sambung masak. Banyak kerja lagi. Saya nak masak. Hari ni nak masak dendeng. Lepas tu nak masak sambal jering. InsyaAllah besok Isnin saya masak daging rendang Minang Okay, itu saja video saya kali ni guys. Terima kasih dah nonton video saya dari awal hingga akhir. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye-bye.